Kenapa sampai hari ini Malaysia tak pernah pun pergi ke Piala Dunia? Ini jawapan jujur, bukannya nak kecam. Jom saya kongsikan. Tapi sebelum tu, korang follow dulu akaun SMT Sport. Satu hari, satu ilmu bersama SMT Sport. Yang pertama, akar umbi lemah. Kita fokus untuk menang awal, bukannya fokus untuk membina pemain 10 hingga 15 tahun. Bakat ada, tapi sistem yang tak jaga. Kejap. Kalau korang nak beli kasut futsal, kasut bola dan kasut running, boleh datang ke SMT Sport Kuala Terengganu atau beli di TikTok Shop kami. Dapat free shipping dan ada voucher. Yang kedua, mentality dan professionalism. Menang sikit dah selesa. Kalau kita tengok negara lain, dia orang kejar standard dunia. Kita ni masih puas tahap Asia Tenggara. Yang ketiga, kualiti liga dan tempo permainan. Liga kita ni perlahan. Kalau kau perasan, bila kita lawan dengan Liga Asia yang kuat, pemain kita jadi culture shock dengan gameplay yang laju. So, masalah ni bukan semata-mata kepada pemain, tapi yang melibatkan sistem overall. Korang rasa macam mana? Cuba komen dekat bawah.